Jom rasa makanan dia macam ni, best ke tidak? Banyak ni makanan dia. Salai daging, wih confirm ambil. Dik salai confirm kena ambil ni. Ayam salai, ayam masak merah. Judi dan juga puan bersama dengan senarai minum dengan apa sahaja yang Wih banyak boleh habis ke tak ni Sorry lah bising sikit Speaker depan muka babe. Daging salai. Kerana sekali lagi suka saya Ayam rendang. Oh, sedap dah. bersama ke 2026. Dipersilakan Victor kita. Dan mungkin Paling bagus kita bukan pernah kenal. Jadi diorang datang ke Ramadan buffet. So far semua sedap. Aku suka salai dia ni, pedas lagi. Kita akan Nama kedai dia pun Salai Power. Memang kena dengan nama dia. Teh pandan. Ada rasa pandan. Teh tarik. yang pegang kepala pelan. Panas. Tapi sedap. Saya nak mencari Cari Ramli. Makanan kampung ada. kos kita bersih tahu Macam semua sedap. Tak jumpa mana yang tak sedap. Okey, terima kasih. Ya betul. Boleh makan ke semua ni? ya semua boleh Ya makan. betul. Boleh makan. Udang, cucur pisang, cucur sayur, Main foodie kita ada Arif Aiman. Terima kasih ucapkan sekali. Spot makan dia ada banyak. Kat sini ada, dekat situ pun ada, dekat atas tu pun ada, dekat rumah ni pun ada, dekat luar tu pun ada. So pilih lah mana-mana yang kau nak. Surau pun ada kalau nak semayang. Ya. Alright.